subuh, lepas balik sembahyang subuh, dia hantar anak dia pergi apa? Naik baskilang. Minah kilang. Sekali minah kilang pakai mini skirt aja tuan-tuan. Ayahnya berserban naik motor kat Pecai sama-sama tu. Yang ayahnya digig merangin serbannya, anaknya digig kat bawah. Jadi inilah adegan yang ialah kita rasa pelik tuan-tuan. Semuanya manusia kerana kita pelupa. Kita akui kita bukan malaikat. Ya. Sebab iman Nabi dia meningkat. Iman malaikat konsisten, maintain, tak pernah mencari murka Allah. Wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat. Tapi manusia iman dia al-yazid wa yankus, kejap naik kejap turun. Itu yang masalah. Masalahnya kita ni bila naik iman, nak mengaji sangat bila dekat-dekat raya. Itu mengaji. Surau ni penuh tuan-tuan. Setiap Ramadan, bukan sini, mana-mana pun. Mengapa agaknya tuan-tuan tidak tepat waktu bulan lain? Ini masalah mentaliti kita. Ramadan penuh. Habis Ramadan tak tahu pergi mana. Itu yang kata pantun, masa manis si buah rambutan, terkadang manis pula si limau bali. Lepas raya ni banyaklah yang masuk hutan, yang tinggal dalam masjid tinggallah orang asli. Kalau faham. Orang asli je tinggal dalam tu. Mana orang yang asal mula-mula duduk dulu kini selamanya, itulah dia jugalah. Yang lain tu datang kejap je. Itu pun bila Allahumma sholli ala Muhammad, dia belakang je. Homboi. Dia pun nak tumpang tangan juga, bukan? Dia pun nak ambil part juga, takkan korang aja. Begitu. Zaman IT, zaman computerized hari ni, kita mencuba bagaimana nak ledakkan satu maklumat, message Islam secara dakwah, message liriknya clear. Sama sebab wadayuthul ladzi yukirrul khabitha fi ahlihi. Orang yang dayus tadi, dia tak kira apa influence hiburan masuk dalam rumah dia. Sama ada hiburan jenis zikirullah, sama ada hiburan-hiburan kadang-kadang apa VCD yang masuk dalam rumah, dia tak pernah ambil tahu anak-anak dia. Tahu-tahu dalam bilik dah ada dah. Ni apa pula ni, VCD Kerajaan Langit pula ni Mat, komen sekejap Mat. Ni mana ni, aku tengok ni mana pula ada cerit besar pula ni Contoh. Dah ambil tahu juga, bapak dia ambil tahu. Udah tu bapak dia tengah tidur, tengah berehat-rehat lepas makan pula, kan? Relax depan rumah. Kadang jenis pakai kain, relax aja pakai kain. Baju pun tak pakai. Nak bila ada burung pula. Lepas makan apa nama? Ikan bakar, cecah budu. Dia pun relax. Main burung pula depan rumah. Relax. Gulung kain sikit. Gulung lagi. Gulung. Dah sampai ke dada dah. Sebelah dalam dah tak pakai. Gulung lagi. Lama-lama orang berimpun satu flat. Tadi seekor burung ni 2 ekor pula burung. Aurat kena jaga. Begitu. Ni sebab perempuan aurat. Perempuan tu memang dah standard dah. Silap sikit orang nampak. Orang lelaki pun sama juga. Dia buat relax. Kadang-kadang benda aurat dia bukan orang lain, imam. Tapi dia bandar-bandar tak ada. Kampung-kampung. Saya pernah singgah satu masjid tuan-tuan. Tengah relax nunggu imam waktu asar. Sekali datang satu pakcik. Naik Yamaha 80. Kaki dia tu letak atas kat tengah-tengah tu. Kan? Bukan tempat letak kaki tu. Bila letak atas tu, kepala lutut dah terjojol keluar. Kain tu dah disenting, diikat, dah rupa macam nak bersilat. Lepas tu kaki sebelah relax. Baju tak pakai. Kok adalah t-shirt pagoda boleh tahan juga. Tak pakai Syekh. Pahlawan cangkul. Sampai Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam kata. Dah masuk asar lah Pakcik. Tak ada imam lah. Aku lah imam kata. Dia imam. Elek apa barang mam. Ini masalah nampak. Mendedah aurat bukan mestinya kita nampak yang luar je, yang dalaman ni. So saya kata tadi, kena ambil kira benda masuk ke dalam rumah tu. Ayahnya tengah main burung, tiba-tiba dengar bunyi dalam bilik. Anak dia pasang lagu Lonely, Azil Lonely. Kan lagu-lagu yang apa, Akon apa? Lonely tu. Lagu kata lagu kartun tu. Atau kadang-kadang dia balik semayang, tengok isteri, confirm mesti dekat filem
Ruby. Pukul 3 petang. Mexico tak makcik? Oh, itu paling banyak peminat tu. Otai-otai cukup banyak minat tu. Relax aja kan. Rugi dah pula. Tak tengok rugi. Kan? Tapi yang pelik dia tak faham pun kita ni. Kita nak tengok apa sebenarnya. Tak faham pun. Lah kalau saya butuh kita lihat pasti. Belah kita berdora. Kata. Macam kata, kau pasti. Bulat-bulat biji mata keluar ayat-ayat. Tapi kita tak faham pun. Yang ianya pendedahan aurat berlaku, anak-anak tengok sama. Tolong tapis tuan-tuan. Kita tidak boleh harap kepada lembaga penapis perfilman Malaysia sahaja. Rumah menjadi penapis. Masuk cerita muka-mukaan, tapis. Tengok cerita Hindustan. Betul lah ada cerita yang boleh kita ambil pengiktibaran dari kehidupan masyarakat. Filem Bollywood bukan tak bagus. Tapi kita kadang-kadang yang tak bagus tu, yang kita ingat yang bagus, kita tak amal. Asyik melagu je dalam rumah. Tengah gosok periuk. Harga di badal rahi rup zindagi. Chav hai kabi rup zindagi. Hal par yahan. Ketak gedung di bantainya periuk. Je bhar jiyo jo hai sama kal ho na ho. Itu nasib baik kalau suami pun kantoi sama, dia keluar dari belakang. Harga di badal daripada bilik air. Astaghfirullahalazim. Kau bayang tengok. Itu fanatik namanya tuan-tuan. Tak salah. Bukan salah. Ya, filem tu boleh dilihat, tetapi ambil yang positif tuan-tuan. Sebab dalam hidup ni Allah gandingkan positif dan negatif, baik dan jahat. Macam contoh, kita baca surah Al-Fatihah yang terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah mula-mula bagi kata-kata yang negatif. Ghairil maghdubi alaihim. Sebelum pada awalnya dibagi yang positif. Siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim. Dan ya Allah, kami mohon pada Engkau minta golongan jalan ihdinas siratal mustaqim pada ayat yang ke-6 itu ialah golongan yang macam mana? Orang yang kita anugeri nikmat kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini yang kita doa hari-hari 17 kali tuan-tuan, puan-puan, adik-adik remaja sekalian. 17 kali ikrar minta jalan yang baik. Mesti orang sembahyang tu betul-betul inna solata tahana al fahsya'i wal munkar. Betul. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang munkar. Kenapa? Pasal kita ikrar. Bukan ikrar dengan siapa? Dengan Allah. Allah dengar, ud'uni astajib lakum. Kau doa, aku perkenan. Masalah kau tak doa. Sebab itu dalam sembahyang tu siratal ladzina an'amta alaihim. Golongan yang telah kau anugerah nikmat yang saya sebut sebentar tadi. Itu positif. Yang negatif, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan janganlah kau bagi kami jalan-jalan orang yang sesat, yang merugi dan yang sesat. Kita kena faham ni. Sebab itu positif negatif ni dia berlawan selalu tuan-tuan. Sampailah bab syurga dan neraka, positif negatif. Sebab itu Nabi pesan selalu pada keluarga, ingat, berapa ramai yang melihat terpesona dengan api. Umpama Kelkatu, dia tengok api, dia bukan main syok. Dia tak tahu tuan-tuan, api ni apa dia. Dia tengok cantik. Macam kita manusia. Sebab itu dalam konsert, dia, kalau bayang malam ni konsert tuan-tuan, penataan api tak boleh macam ni, lampu-lampu. Mesti ada spotlight, hollow light. Pasal apa? Dia akan menghidupkan suasana. Orang nampak cantik, happening. Sama lah api, kita tengok happening. Binatang yang namanya, apa nama tu? Binatang-binatang yang suka tengok lampu, dia pun datang. Rupanya bukan lampu Kalimantan, tetapi api yang terbentang. Bak Nabi kata, begitulah Kelkatu dia melihat api. Aku berada di tepi api, aku tahan mereka. Aku jaga mereka, aku dakwah pada mereka, aku tarbiyah mereka. Jangan kawan ni api. Mereka tolak aku. Terjelubuk juga masuk ke dalam. Berapa ramai yang kata orang Perak terjerombam masuk. Wal'aizubillah. Sebab itu selamatkan. Ya? Allah Ta'ala menyatakan tadi dalam ayat yang saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Ini pentingnya perkataan, hendaklah jaga diri kamu dulu dan ahli keluarga kamu. Doa tuan-tuan ya. Jangan lupa doa lepas sembahyang.